Okey. Assalamualaikum. Kami peserta camp ni daripada Pasir Gudang. Dari Pasir Gudang. Camp ni memang banyak bagi pengalaman lah. So, saya pun first time ikut camp ni. Saya pun sama first time. Camp ni betul-betul banyak, memang rugi kalau tak ikut bagi saya. Sebab pengalaman yang ada kat sini tak semua orang boleh dapat. Contoh main kayak. Semua hidup betul, sungguh ni first time saya main kayak. Pengalaman yang saya tak boleh nak lupakan semasa di waktu malam di hutan mana ni? Night walk. Networking. Night walk, biasa night walk kalau bahagian sekolah buat paling jalan-jalan hutan duduk seseorang. Night walk yang ni memang best lah sebab dia seseorang, lepas tu kena jalan ikut tali, jalan seseorang, memang betul-betul challenging lah. Satu saya cakap, pengalaman kat sini tak semua orang boleh dapat. Kira orang-orang yang beruntung yang dapat. Takkan dapat dekat sekolah, dekat mana-mana. Saya rasa beruntung lah saya dapat ikut camp ni. So, Mak awesome lah camp ni. kata-kata semangat. Kata-kata semangat, saya nak ajak semua orang kat luar sana supaya jangan lepaskan peluang kalau ada untuk ikut aktiviti rakan muda. Itu je dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amkar Asyad, peserta camp Keramsau di Desaru. Dekat sini kita dapat pelbagai pengalaman. Seperti pada hari pertama kita dapat berkenalan dengan rakan-rakan baru dan malamnya kita berjalan malam. Yang saya tahu semua peserta pertama kali berjalan malam secara seorang diri sejauh 2 km. Dan pada hari kedua makin menarik aktiviti yang dijalankan di sini yang dijalankan oleh PESI. Antaranya ialah berkayak dan menuruni bangunan daripada tingkat 4. So kat sini sebenarnya hari last ni kita orang kami membersihkan kawasan-kawasan pantai kat sini. Pantai buruk. Ini adalah antara aktiviti terakhir kami kat sini. Selepas ni mungkin kita orang tak akan jumpa lagi. So minta maaf lah. Okay, sekian, terima kasih. Okay, kami di sini telah menyertai program Rakan Muda di Kompleks Rakan Muda Sukan Air dan Udara. Okay, hari pertama kami sampai ke sini, kami dapat taklimat briefing selama 2 jam. Betul lah. Lepas tu pada malam tu, first time bagi kebanyakan peserta ke sini adalah first time untuk berjalan malam. Kemudian kami kena masuk ke dalam hutan secara berseorangan dengan berpandukan tali. Kemudian macam-macam lah pengalaman. Antaranya lelaki yang takut, wanita yang tak mau masuk dan peserta yang menggunakan jalan sendiri tanpa mengikut tali. Kan? Kemudian pada hari kedua kami mulakan dengan masak sarapan sendiri menggunakan bahan-bahan yang agak yang dibekalkan lah. Kemudian kami bergerak pada tengah hari. Pukul 3 kami bergerak ke sini, iaitu kawasan Berkayak ke lupa nak cakap? kawasan pantai. Pada hari pertama sebelum ni kami ada berkayak Paling best sekali kayak. Memang terbaik. Pada sebelum ni kami ada berkayak. Berkayak kan, berenang-renang, terapung sana sini kan. Guna apa tu, floating solas. Brand solas tu. Kemudian hari ni kami telah berada di sini di kawasan pantai yang sungguh indah dan menarik, yang dipenuhi pemandangan yang indah. Inilah kawasan-kawasan yang telah kami lalui. Setakat ni, ini je lah apa yang saya dapat laporkan pada anda semua. Sekian, terima kasih.